Puteri Maya Mengurai adalah antara legenda Melayu paling terkenal, berasal dari zaman kerajaan purba yang penuh dengan keindahan dan misteri. Maya Mengurai merupakan seorang puteri dari kayangan dikatakan turun ke bumi bersama 7 orang saudaranya untuk mandi di pantai. Tempat mereka turun dipercayai di sebuah pantai di Terengganu, yang kini dikenali sebagai lokasi keramat oleh masyarakat tempatan. Ketika sedang mandi, seorang puteri terpisah dan dilihat oleh seorang putera raja yang serta-merta jatuh hati padanya. Namun selepas kembali ke kayangan, puteri itu jatuh sakit akibat gangguan roh jahat yang mencemburui cinta mereka. Seorang bomoh tua dari bumi dipanggil untuk mengubati puteri. Menggunakan mayang kelapa dan mantera khas. Mantera yang diucapkan berbunyi, "Ku tahu asal-usulmu yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Dengan keikhlasan dan kekuatan mantera itu, roh jahat diusir dan puteri Maya Mengurai kembali sembuh sepenuhnya. Setelah sembuh, beliau dan saudara-saudaranya kembali ke kayangan, meninggalkan dunia manusia buat selama-lamanya. Sehingga hari ini, mantera Maya Mengurai masih digunakan dalam rawatan tradisional dan persembahan seni Melayu. Legenda ini bukan sekadar cerita cinta, tetapi mengajar kita tentang kasih sayang, keikhlasan dan hubungan manusia dengan alam gaib. Pernahkah anda dengar lagu atau teater tentang Puteri Maya Mengurai? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen.